Bismillahirrahmanirrahim. Uish, 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 uish. Tak kacau lagi. Bau dia semerbak. Ni saya tunjuk. Okey, saya pegang. Okey, boleh. Sebab tebal. Gelas ni tak adalah panas sangat. Walaupun air ni memang panas. Bunyi ASMR. Seram pula bunyi kuat macam tu. Okey, Alhamdulillah. Di tangan saya adalah bancuhan Choco Collagen Dermaja by Ustazah Asma Harun. Panas-panas ni. Ni. Masya Allah. Sedapnya bau. Bau pun sedap. Minum lagi sedap. Nampak sedap kan? Rasa lagi sedap. Janganlah bertangguh. Tolonglah beli. Try lah satu kotak. Nanti tuan-puan akan rasa, betul lah. Lebih sedap daripada apa yang dibayangkan. Okey. Tuan-puan sekalian, dalam segelas Choco Collagen ni, walaupun mungkin ada yang kata Ustazah awet lah, harga dia macam harga T20 gitu. Sebab khasiatnya juga adalah sangat tinggi. Bukan sebab harga dia tinggi kerana kita nak untung lebih, tak. Kerana memang bahan-bahan yang kita masukkan dalam ni adalah bahan-bahan yang premium, yang terbaik. Kalau collagen yang ada dalam ni kan Choco Collagen, bukan collagen biasa kita ambil. Peptide Solugel Collagen. Dah apa beza Ustazah dengan collagen lain? Ia adalah satu micro collagen. Ya Allah, satu lagi perkataan. Dia collagen halus yang terputus-putus, yang mana kadar penyerapan dalam darah itu sangat tinggi. Jadi bila kita minum je, collagen tu kita dapat semaksimum yang boleh. Bukannya kalau ada 50% collagen, yang dapat 10%, selebihnya dibuang. Tak. Sebab itu namanya Solugel Peptide Micro Collagen. Kalau ikutkan itulah nama dia secara saintifik. Kemudian yang kedua, kita ada astaxanthin dalam ni. Astaxanthin ni yang kita pilih daripada alga laut merah. Alga laut merah ni memang mahal. Dia bukan alga laut yang biasa-biasa. Alga laut merah ni, Masya Allah, dia sangat tinggi dengan antioksidan dan diberi gelaran super antioksidan ataupun antioksidan terkuat dan terbaik di dunia. Sumber yang terkuat di dunia. Kemudian bahan ketiga, white tomato extract. Susah nak jumpa white tomato ni. Dah harganya sangat mahal. Jadi kita bukan guna tomato merah ke tomato biasa, tak. Tomato putih yang mana di dalamnya sangat kaya dengan bahan-bahan aktif yang akan mencerahkan dan melawan pembentukan melanin berlebihan pada kulit. Yang ini yang akan lawan, yang akan selesaikan masalah kulit kusam, parut yang lambat hilang, jeragat, melasma. Dia akan membantu. Dia akan mempercepatkan. Jadi dalam satu gelas minuman Choco Collagen kita hirup dengan penuh nikmat ini ada 3 anti. 3 anti. Bukan anti. Pertama, antioksidan. Antioksidan yang tinggi. Anti radikal bebas. Antioksidan tinggi lawan radikal bebas yang berada di dalam astaxanthin. Kemudian anti-aging. Anti-aging ni dalam kita punya collagen itu sendiri. Kita bukannya nak lawan penuaan, kita nak menua dengan sihat, menua dengan ceria, dengan indah, dengan kulit yang sihat. Macam tu. Kemudian anti yang ketiga iaitu anti ni. Kita sebut tadi antioksidan, bagilah saya idea. Kan ada 3 anti. Anti-aging, antioksidan. Kan kita sebut 3 tadi. Cuba tengok anti-pigmentation. Okey, baik. Saya ulang lagi sekali. Okay. Jadi dalam segelas ni ada 3 anti. Bukan anti. Antioksidan yang sangat tinggi daripada astaxanthin. Lepas tu kita ada anti-aging. Anti-aging ni dia daripada collagen tu sendiri. Kita bukan nak lawan penuaan, kita nak menua dengan sihat, ceria dan bahagia. Begitu. Kemudian yang ketiga iaitu anti-pigmentation. Ini dalam white tomato extract. Gabungan 3 anti-anti ini, alhamdulillah, dia akan berikan kesihatan menyeluruh, dalaman secara tak langsung, dan paling terbaik sebenarnya fokus minuman kita ni adalah untuk beauty drink, kecantikan, kesihatan, kefreshan
kulit kita. Subhanallah. Selamat mencuba. Ia sangat berkesan untuk saya. Mudah-mudahan ia juga berkesan untuk anda semua. Tekan link di bawah sekarang juga.